Osman bila main GTA? Dah main lah. Korang tak tengok. Saya dah main tau tak. Potong macam zaman kami rambut kan tau. Oh, rambut sekarang tak okey. Rambut now tak okey kau macam mana? Korang select lah korang ni. Semua rambut select. Tengok rambut tu tak boleh, rambut ni tak boleh. Select ni. Kanda, rambut ni kabut sikit. Macam mana perempuan jaga rambut kan? Kalau rambut panjang-panjang, susah lah korang jaga rambut panjang. Susah tak jaga rambut panjang-panjang ni? Malam ni adik jangan lupa tengok konten Syamia. Susah je. Kan dah live kat sini sebab tak nak kena notis ramai kan. Sama je, dah 1000 dah. Malam ni Abang Jia malam ni live. Sebab esok saya balik Temeloh pagi esok. Balik Temeloh pula. Saya ada ride esok. Temeloh pula. Saya rasa macam nak balik Temeloh, tapi esok saya ada ride pula. Tengok konten Syamia, saya dah akan tukar nama. Ya, ada berat malam ni, InsyaAllah. Kahwin lagi kan dah? Kahwin lagi. Nak kahwin macam mana? Kan dah jom balik Temeloh sama akak. Aduh, nanti balik Temeloh. Happy New Year kan dah? Kadang New Year kan dah? Saya New Year kat rumah lah kau. Saya tak ada New Year kat mana-mana pun. New Year kat rumah pun. I Blue Sea macam mana? Macam tu. Kacik Osman kan? Saya tengah cari 25 minit live kat sini. Lepas tu baru saya boleh live dekat saya punya game. Itu pun kalau boleh lah. Kalau tak boleh saya tahu. Zafi Azram, ada konten Alip ke malam ni? Saya tak tahu. Korang nampak ke saya ni kekanda bin Alif Irfan? Osti Forever, Osman Melati atau Ausing? Kau nak macam mana? Saya tak tahu lah korang. Kau yang minat mana satu pun saya tak tahu. Kau minat Osti ke, kau minat Osing ke, tak tahu. Malam ni live GTA tak kan dah? Live Osi ke Osti. New Year main GTA kan dah? Orang lain semua pergi Langkawi lah, pergi bercuti sana, pergi Jepun lah, apalah, betul lah. Sampai pak saya duduk sini. Kadang bila nak jual baju lagi, InsyaAllah next ada keluaran next pula. Tapi ready sikit lah. Kau pergi umrah berapa? 18 bulan. Dah balik villa ke? Villa mana? Villa mana? Balik villa apa? Saya pun tak faham ni. Ryan, mana ada Ryan lah? Tak ada request pula. Kanda tak jual tu. Ryan minta out tu. Mana dia komen? Aduh, saya tak kawat. Mana ada dia suruh up. Tolong pin komen boleh? Kena B ke semalam? Oh, kau masa tu kau duduk live ke? Hai Kanda. Okay, tolong pin komen dia. Boleh tak tolong pin komen? Sebab saya tak boleh nak add. Dia kena request. Takkan tak pandai request. Cakap King of PK lah, apalah. Sikit lagi 100 sikit kan dah? Kan dah pergi Senayan tak? Duduk villa 10k kan dah? Mana kau duduk? Kau duduk masa tu kau duduk villa ke? Dah habis lah. Ya Allah. Konten tu berapa hari lepas konten tu. Tak nak colour rambut ke? Tak nak. Tak tahu nanti saya colour rambut sebab kali hijau boleh hijau. Buat kali hijau boleh kali hijau. Hijau rambut aku ni pun. Kadang umur apa? Saya 23. Brown lah kan dah.
Takkan nak macam ni. Jangan paksa-paksa saya tau. Ni akaun baru ke? Ash Grey. Hari ni tak ada job ke? Menipu lah. 27. Ya 23. Zul betul tak? $10K kena. 10K apa? Oh, happy 10K. Dah 10K ke? Alhamdulillah. Happy 10K follower. Terima kasih yang mana yang follow. Happy 10K follower. Terima kasih 10K follower. Happy 10K. Thank you. Happy 10K. Terima kasih untuk donatnya. Live kat YT. Saya tak dapat sambut New Year sebab apa kerja. Terima kasih untuk donatnya. Saya nak pergi IOI je beli barang sikit. Gua sanggup sambut New Year. Layan Osman. Serius lah. Kau appreciate je. Kau nak tengok tak video baru saya? Osman Cicak. Kau nak tengok Osman Cicak punya video? Kau tahu saya buat phone nak kasi rest kejap. Saya banyak kerja nak settlekan. Lepas tu untuk next launching lagi. Untuk apa lagi. Untuk prepare lagi. Untuk next year macam mana. Banyak lah. Saya just prepare untuk diri saya. Prepare untuk orang sekeliling saya. Banyak. Jalan tepi rumah untuk berenang. Untuk berenang ke Benana. Tahun depan, tahun libur punang. Semoga kita di jannah. Saya janji saya tak akan sakit hati awak. Kalau saya sakitkan hati awak boy, saya akan fix benda tu. Jangan kena ingat, awak dah sakitkan hati orang tu. Benda takkan sama macam dulu tau. Awak faham maksud saya? Kalau awak dah pecahkan gelas tu, awak cuba santungkan gelas tu balik, tapi kesan itu tak ada. Kenapa aibat tak guban? Kanda tak dengar ke? Dah dengar. Kanda dah dengar dah. Kanda buka lagu dah. Kanda jadikan kamera jadi kenyataan. Bila RP kena malam kau? Ni saya saja live ni. Kau teman saya je. Saya nak panas kereta je. Tu saya nak. Saya nak apa nama ni? Ambil saya punya tu je. Osing ke Osti? Atau Osborne? Tak pernah kan? Atau Osborne? Hafzib ke mana? Ni saya beli dekat, tak ingat lah saya beli kat mana. Ada siapa kat rumah? Ada siapa sabuk? Astagfirullahaladzim. New Balance.
6 sen. Ya nak, saya nak pergi IOI sekejap. Saya ada kerja sikit. Kahwin lah dengan Dina, banyak orang sponsor. What? Tak boleh lah macam tu. Saya kan kerja. Jodoh pertemuan ni bukan untuk main-main, bukan untuk 2-3 hari, bukan untuk sebulan 2 bulan, tapi untuk selama-lamanya. Betul. Okay. Takkan saya nak kahwin pun sebab sponsor. Tak boleh lah macam tu. Kenapa awak kahwin dengan dia? Sebab sponsor banyak masuk. Kenapa awak kahwin dengan dia? Sponsor banyak masuk lah kalau kahwin dengan dia ni. Tak boleh lah macam tu. Kita nak kahwin ni, kahwin ni dia ke depan, kena fikir panjang. Itu. Okay. Bila nak GTE kahwin sponsor. Kalau macam tu okey. Kalau kanda kahwin sponsor okey. Okey, siapa kalau kanda kahwin aku sponsor. Okey macam tu. Ada nak sponsor. Sponsor kahwin sponsor tapi tak tahu bila lah. Mungkin tahun depan, 2 tahun depan, tak tahu. Okey kan lah. Mungkin tahun depan, 3 tahun depan, 4 tahun depan, tak tahulah korang. Kanda Kishi sponsor. Lebih-lebih kahwin tak kisah. Boleh kan lah. Aira kahwin kena sponsor ke? Tak lah, saya sponsor aiskrim. Pak Ih pun saya sponsor aiskrim. Nak sponsor lebih-lebih pula. Saya pula bukan dah bukan cakap tak berduit je. Amin, insyaAllah, amin. Semuanya tak ada lah sampai nak sponsor pelamin ke, tak lah. Tapi sponsor sikit-sikit aiskrim ke apa, boleh lah benda-benda macam tu. Kanda dah try melatih OOC? Aku orang try, orang dalam kerja aku pun tak try. Ini pula try orang dalam game. Kat tempat kerja aku pun 3 tahun pun aku bekerja, bertukar-tukar orang, tak pernah try. Ini kan pula dalam game. Borak apa ni? Saya 3 tahun bertukar perempuan, duduk sana sini, berpartner sana, tak ada pun seorang pun saya try. Ini pula game pula, takkanlah game saya nak try. Kan tak nak datang soalan tu. Kan dah. Taklah bertukar partner tu, bertukar bekerjasama lah. Sherul atau Sherimat? Tahu. Nak try kan. Bila terlalu masuk, diorang ni tak sengaja. Food Fest mana kan gimana ni. Top 3 perempuan cantik AI team. Top 3 perempuan cantik dalam AI team. Okey, kalau korang nak saya sebut top 3, top 3, korang bagi saya 300 donat dulu, saya baru cakap. Top 3 perempuan paling cantik AI team. Saya reveal top 3 perempuan paling cantik dalam AI team. 300 donat gentle. Saya cakap gentle lah. Cepatlah 300 donat. Boleh? 2,000 orang ni, 2,600. Kalau nak spill 3 perempuan cantik dalam AI. Cepat. Tapi saya tak sebut nombor 1, nombor 2, nombor 3, tapi saya sebut 3 nama je. Boleh? 300 donat. Cepat lain. 300 donat saya cakap. 300 donat. 300 donat bukan 300. Percaya tak? Saya tak pernah joy. Kalau saya cakap, saya cakap. Kalau saya cakap, saya cakap. Saya tak joy. Walaupun dia ada boyfriend ke, ada girlfriend ke, apa ke, saya akan cakap. Lelaki paling handsome pun boleh cuba cakap dalam IT. Yang ni dalam mata saya opinion ni. 300 donat. 300 donat tau, bukan bunga tau. 300 donat. Cepatlah. 300 donat je. Seorang ni 2,800 ni, seorang 3 donat. 3 donat, 1 donat cukup lah.
Dah cukup, dah lengkap. Kalau dapat, masa dia sampai pukul 6 je. Kalau kau nak saya reveal, cakap siapa dia, 300 donat. Saya akan sebut 3 perempuan yang bagi saya ni mata saya lah. Ni cantik tau. Kau tak cakap ni cantik tau. Ni kategori cantik. Ada kategori comel, ada kategori cute, ada macam tu. Ni cantik kategori cantik. 300 donat sampai pukul 6 je. Ni kategori cantik. Sampai pukul 6 je. Apa pukul 6? Lambat-lambat lah. Kalau dah 3,000 ni, Seorang 1 donat. Melati dengan kiss nombor 1. Ada. Lepas ke? Sampai pukul 6 je tau. Sampai pukul 6 saya cakap 1 donat. Seorang 1 donat je. 3,600 ni seorang 1 donat. 300 orang 1 donat. Kan dah cukup. Mana cukup lagi. Rina Syaira. Ciri-ciri perempuan yang akan kahwin. Ciri-ciri perempuan yang saya akan kahwin. Ciri perempuan. Lah. Tak, 300 donat saya cakap ni dalam mata saya lah. On my opinion. Ni on my opinion lah. Maksudnya macam asal rambut aku macam ni tak. Ni mata saya tau. Ni cantik tau. Kau cakap ni kau nak yang paling cantik bukan yang paling comel ke, bukan yang paling cute. Dan kau cakap yang paling cantik. Cantik dari kategori-kategori dia. Cantik. Okay. Ni cantik tau, kategori cantik. Ni cantik lagi. Ni mata saya tau, mata saya. Ni kat mana? Ikut saya main game. Ni paling cantik tau. 300 donat saya cakap. Sampai pukul 6, lagi 7 minit lagi. Kadang baju di mana? Saya beli dekat Zara. Dah ada 200 kan dah? Mana ada lagi. Yang tipu, saya boleh tengok atas ni. Ada kau telefon tak? Saya tak tahu. Berapa donat? 300 donat je. Seorang 1 donat. Seorang 1 donat settle. Ya, seorang 1 donat je. Senayan, aircon susah tak? Kerana bila buat konten rindu, saya akan buat. Saya buat esok bulan utama. Bulan kedua esok saya post. Esok 2 bulan saya post. Donat, ramai bagi donat ni. Betul-betul nak tahu tu. Agak sempat lah pukul 6. Tolong lah jangan pukul 6. Lambat lagi, jauh lagi. Jangan risau. Jangan tau. Lambat lagi. Yang tak sempat ni 300 ni. Pukul 6 kita off. Diorang menyesal padan minggu diorang. Baru 90. Ada lagi 100 lebih. Tak. Kau relax. Takkan dapat. Dia nak main game. Tak baik kan lah. Alah, takkan dapat lah 300 tu. Kau relax. Sekejap, sekarang berapa bang release bulan 1. Go guys. Tak, yang masalahnya view 6,000 ni aircon Osman Cicak tau. Ni bukan aircon lain, aircon Osman Cicak ni. Dah settle kan lah? Belum. Tak main lagi ke? Tak, sebab saya nak keluar. Keingalih. Tak join Mysterious in live Pukul 6 saya kat last pukul 6. Laju pula Bunga. Dengar boleh, percaya jangan. Korang nak yang paling cantik dari AI. Saya boleh cakap yang paling cantik. Ku ingali tak yang paling cantik. Tung tak. Oh, semua berpusu-pusu bagi donat. Semata-mata. Yang paling cantik. Okay, saya jawab. Takkan saya nak tipu. Kalau saya cakap saya jawab. Takkanlah saya nak joy.
Crash kandang Melu ke? Ini termasuk sementara ke apa? Sementara termasuk juga ke? Sementara termasuk ke? Kalau sementara masuk saya nak tengok ni. Tak termasuk. Tak termasuk. Tidak. Okay. Kini talent AI tinggal sementara. Oh, yang permanent je lah. Okay. Tak termasuk. Okay. Sebab tak post YT ke post? Sabar. Saya kan tahu rest sekejap kan. Ujung bulan kan saya upload dalam berpuluh sampai lupa nak rest. Cepatlah pukul 6 lagi 4 minit. Tolong lah. Cepat pukul 6 4 minit lagi. Tolong lah. Post lah nak buat JJ. Dah kahwin ke? Ini saya cakap ni cepat ke lah. Tak baru satu part 2. Okay, sempat dah. Sampai ni pukul 6 saya end. Tak sempat pukul 6 saya end. Sikit kan nak hint Osman. Nanti tiba-tiba end. Sempat ni. Yakin ke sempat? Tak sempat 6.30 lah end. Tak boleh pukul 6. Sebab saya nak keluar pergi beli barang je. Tak sempat. Ya, tak sempat sebab saya tahu tak sempat. Sebab tu saya rasa macam boleh kot. 190 dah 5 minit. Tak boleh. Lagi 3 minit lagi. Tak apa. Korang cubalah naik hari berikutnya. Kalau contoh hari ni tak lepas, okay, next pula hari berikutnya. Kan dah aku nak tahu juga siapa yang paling cantik. Pak bagi 300 donat. Barulah saya cakap. Betul. Ini tak boleh. Kena sabar. Asbabunal iman. Sabar tu separuh pada iman. Kena bersabar. Kadang bila nak kahwin? Tahun depan kot. Tahun depan. Korang dah dengar saya 2 tahun ayat ni. Bila nak kahwin tahun depan. Tapi tak kahwin juga kau. Maksud kau faham lah. Sebab kita ni mampu merancang, tapi yang menentukan segala-galanya iaitu Tuhan. Itu kau dekat mana tu? Kau dekat mana? Yang menentu segala-galanya Tuhan. Betul. Okay. Reveal gigi. Kota tinggi. Balik bila ni? Kepala otak kau ni. Kau kat mana? Balik bila? Flavor saya tinggal pula kat buka kereta Harun. Dah 300 kena. Baru 184. 190 baru. Kita lagi 2 minit guys. Lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Saya live berapa lama? Baru live 4 minit saya live. Macam mana kita nak tahu berapa live kita ni? Oh, good connection 24 minit. Okay, korang lagi 1 minit. Lagi 1 minit. Woo. Lagi 1 minit. Lagi. Nanti aku singgah rumah. Pukul berapa? Pagi 1 pukul berapa? Atau kau gerak pukul 1 pagi 2 pagi ke macam ni? Lagi 1 minit. Tak sampai. 1 yes. Aku dah cakap tak sampai. Ayash. Apor ketua. Kok bilang ketua. Jangan kau bilang ketua. Satu dia nanti siapa konten YouTube Syami guys. Jangan lupa tengok konten YouTube Syami. Confirm berdekah habis kan. 3 tragedi dalam satu masa. Sebab saya nak buka YouTube Syami ke ni, YT Syami ke ni. Okay guys, dah pukul 6. Maksudnya tak sampai. Betul. And then betul-betul minta maaf bila tak sampai ni. Kau faham lah. Bila tak sampai ni tak ada rezeki untuk korang Dah tak sampai dah korang Cuba next time korang jaga diri korang. Saya gerak dulu. Saya nak pergi ada kerja sikit. Bye korang. Jaga diri. Bye korang. Assalamualaikum.